kuda lah. Nak senyum. Oh, nak tengok kuda. Pegang. Ada. Ni apa TikTok? TikTok. Galilok. Ni Umi tak boleh pegang. Dia dah bagi begitu lah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, terimalah persembahan kompang 5 adik-beradik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, alhamdulillah, tabarakallah. Nama itu. Wah, saya penting itu Naik ke atas. Naik ke atas. Alright. Assalamualaikum orang mana? Orang Malaysia. Orang Malaysia. Okey tuan-tuan, kami perkenalkan dahulu kumpulan kami. Dia bagi tu. Hai, kami Kompang 5 Adik. Okey tuan-tuan, ada tak yang tak kenal lagi kami? Ada tak yang tak kenal? Ada. Yang tak kenal angkat tangan yang tak kenal. Makcik saya. Kenapa tak kenal? Tak ada Facebook. Tak ada Facebook. Okey tuan-tuan. Ya, okey ramai. Siapa Ya. mak ayah dia ni? Itulah. Aktif tu. Rasa macam setiap event dia ada ni. Itulah. Okey tuan-tuan, kami boleh apa? Boleh ke depan sikit, yang belakang tu duduk depan, rapat-rapat sikit. Kita buat persembahan terutamanya anak-anak lah. Sebab ini pemangkin semangat kami. Betul. Okey tuan-tuan, kami akan melakukan persembahan kompang sebentar sahaja lagi. Adakah orang Aeon AU2 ni bersemangat? Kalau bersemangat saya nak test tepuk tangan dulu. Boleh tak? Kita test tepuk tangan. Tepuk tangan satu kali. Ya Allah, alhamdulillah. Kami tadi masa datang tadi pukul 6.30, kami risau, aduh ada ke orang nak datang tengok kami persembahan pukul 8 ni. Kosong. Alhamdulillah ada juga orang nak tengok. Okey tuan-tuan, kita start persembahan sekarang. Kita pun tak tahu plan ni. Kita tak ada plan. Itulah. Ya. Yang ada ni. Boleh air. Oh, sedap. Test. Boleh ni ya? Nak bawa leci. Tuan-tuan, tepuk tangan sikit tuan-tuan. Makcik tengok lawannya anak siapa? Stylo raya, ini baru raya, biar soket kosong, asalkan bergaya tapi jangan sampai apa
bertemu. Bapak. Boleh? Nak ajak Acu ke? Ajak dia ke? Cuman. Tapi tinggalkan. Biar dulu. Tahun ini apa cerita? Sudah beli baju raya atau guna tahun lepas saja? Kalau apa orang kata suka beli sini sana, biarkan ada. Orang sibuk ke desa, engkau masih bekerja sampai bila pun tak habis berada. Jom balik jumpa keluarga, kawan dan sanak saudara. Inilah masanya. Mesti kau balik kampung, minta cuti berawak atau nenek datang malam sambil memulis tepung. Panggil kawan minta tolong, bekalas yang kau gendong, rupanya pergi melancong. Marilah kita balik beraya, gembira berkumpul semuanya. Maafkanlah sesama kita, lupakanlah semua sengketa. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Siapa nak duit raya? Okey, Uncle nak buka peluang kepada adik-adik yang ada di sini sebab saya Uncle tengok kat depan seronok sangat. Jadi siapa yang budak kecil sahaja ya. Mak budak walaupun kecil jangan naik ya. Okey, Uncle kira sampai 10. Dekat naik atas pentas. Hei, satu. Naik atas pentas cepat. Satu nak diraya. Satu. Mari. Dengan duit ya? Tiga. Sikit tengah ambil. Fahmi sikit tengah ambil. Ambil. Siapa naik kira pada raya? 6. 8. Naik. 9. 10. Naik. Cepat. Okey, adik belakang sikit. Adik pergi belakang sikit. Izzat, tolong Izzat. Adik tu semua ke depan. Depan. Ya, adik nak atas boleh. Naik. Cepat naik. Cepat naik. Okey, ramainya. Acu. Ada tak mak budak yang kecil ni atas? Mani. Tak ada Adik umur berapa? 10 tahun. Mani nangis. Ada tak atas daripada 10 kat sini? Awak berapa tahun? 12. 9. Awak berapa tahun? 4. Okey, 4 Jaga tahun. mandi, mak dia turun Okey jam. tuan-tuan, Jaga mandi, kita mak dah dia tengok turun keberanian anak-anak tuan-tuan dan kepandaian mereka di atas pentas. Yes, boleh. Okey, Uncle nak tanya dekat sini, siapa yang pandai niat berpuasa? Ui, pandai ramainya. Okey. Okey, Uncle, adik nyanyi itu boleh? Okey, mak-mak tengok ni. Adik kena buat betul-betul Okey, 1 2 3. Pandai. Kita tepuk tangan sikit tuan-tuan, anak tuan-tuan ni. Bakal-bakal khalifah kita ni. Okey, ramai-ramai boleh? Uncle nak ramai-ramai Kita nyanyi sama-sama. Sedia? 1 2 3. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadana. Sama je. Okey tuan-tuan, tepuk tangan. Sama ke?
untuk anak-anak tuan-tuan kat sini. Okey. Disebabkan adik-adik kat sini semua berani sangat-sangat, kita ada duit raya untuk adik-adik. Seronok tak? Seronok. Okey, lepas dapat duit raya ni semua duduk dekat depan, okey? Okey, jumpa dengan anti kat tangan. Okey, anti kat tangan ni. Anti ni pun kecil sangat kat tangan dia pun. Ya, ya. Tadi tu. Adik dari tadi nak duit raya. Okey, okey. Okey. Nyanyi sikit guys untuk adik-adik kita ni. Stand by. 3, 2, 1, go. Okey adik, pergi salam dengan anti sana. Turun seorang-seorang. Pandai. Turun. Turun. Rayakan dengan rasa gembira. Anak muda dan kawan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriakan bersyukur tak terkira. Kue dan kulit berlangit mata muda dan tangan hanya dipandang bertempat rendah. Sila nikmati kawan menang memasak menggembak hati wajib dan dodol. Alhamdulillah duit raya pun dah dibagi. Tugas kami pun dah habis. Boleh balik kot? Boleh balik ya? Okey tuan-tuan, kita ada lagi sedikit lagu sebelum kami berakhir. Nuril. Ya. Raya. Dia nak cakap dah. Adik-adik kita naik ramai-ramai ya. Kita naik ramai-ramai okey? Okey. Lagi sekali. Terima kasih tuan-tuan, meriah sangat malam ni, alhamdulillah. Terima kasih. Anda semua memang sportif. Terima kasih kepada pemberian kita telah memuliakan peribadatan ini.
Alright, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk kompang 5 beradik kita untuk malam ini Alright, terima kasih semua. So jumpa kita the next event nanti satu lah, nantilah. Best. Meriah sangat malam ni, alhamdulillah. Mungkin sebab dah buka puasa kot. Masing-masing dah boleh gelak dah. Effort kat kita. Effort. Lari-lari ya. Yang lain ni tak ada function pun. Tapi effort alhamdulillah lah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua yang datang. Terima kasih kepada semua yang support. Terima kasih kepada Paling semua yang menonton. paling heboh untuk hari ni. Tahun ni betul. Tapi video ni kami tak post kot. Lalu. Terima kasih banyak orang AU2. Baik. Siapa yang minggu depan nak datang Johor. Datang Johor. Kita punya Mana toilet tadi? JB Square. Di depan kita ada duit raya. Hari apa bang? Hari Sabtu dan Ahad. Jangan lupa datang. Tapi pukul berapa? Habis tak? Pukul berapa? Pukul 4 dengan pukul 2. Duit raya dia satu tadi. Pukul 4 dengan pukul 2. Ahad pukul 2. Ahad pukul 2. Hari Sabtu pukul 4 petang. Jangan datang 4 pagi pula. Okey. Sis. Tengok kita pergi. Ambil satu. Kembar ni dah dapat lah duit? Kembar dah dapat duit? Terima kasih kerana menjayakan majlis. Terima kasih kerana berlari. Tak pernah ada raya kepuk-kepuk. Next week kat Johor. Orang Johor get ready. Bisa salam. Cina bisa salam. Cina tu salam. Salam kami. Itulah. Ipoh insyaAllah kalau ada jemputan kita pergilah Ipoh. Kalau tak ada jemputan kita tak pergi Ipoh. Aku pun pergi training. Bye. What's up? Apa minggu depan? Padahal minggu belakang boleh baca komen. Okay, thank you. Boleh lah. Tahun lebih tak boleh. Ada orang kami ya? Fauzi, mana Fauzi? Fauzi ada Fauzi? Kapur lah Fahmi. Ya ke? Dia flawless lah. Nama dia? Lagi flawless. Baru ni baru. Tadi rakam. Rakam elok. Adik, mana adik Fauzi nak? Komen, baca komen. Kenapa? Adik Fauzi dah lama tak dapat masuk bakal wali. Kak Junani. Dah lama tak masuk bakal wali. Dah tak buat dah Kak Janji. Dah berhenti dah. Dia dah lama tak masuk bakal wali tu. Tapi sekarang kita lain lah. Customer JC. Macam mana? Tak ada dah. Kalau masyarakat tak dapat jangan tanya Fauzi lah. Dah tak kuliah JC. Aduh. Kuliah masih kuliah tapi bukan JC dah lah. Kita bebas. Ya. Thank you Kak, support Kak. Raya datang rumah. Selamat puasa Kak. Sampai ke sini dia cari. Selamat puasa. Ni anak yang gemuk tu. Sampai ke sini dia cari Fauzi. Support. Itulah. Nah. Dalam live. Terang, kebenaran raya. Function nak lepas ni kami event sini. Tak ambil depan muka je. Betul. Itu aku punya strategi. Macam mana tu? Meriah ya, macam malam raya ya meriahnya. Macam malam raya ya meriah. Kami ada buka booth, padahal tak ada pun. Buka apa? Gigi. Kepada sesiapa yang datang AU2, kami dah
siapkan satu kuda tak ada. Hantar balik rumah. Boleh datang, boleh try. Ada panggil orang ni. Tak ada. Tadi budak-budak Dia dah cakap, delay. buka lah. Ngam-ngam kau sampai tu memang Budak-budak ramai dah. Nanti pergi Porojo-rojo tu. Aina Tira Setiap hari lah libur. Setiap hari lah libur. Aku tolong macam je lah tu. Tengok. Junani Hafiza. Oh patutlah selamat berpuasa dik. Dia kata. Dia cakap dia aku. Ni tadi pun sudah balik dah. Bila pergi Ipoh? Kat mana tu? Cici Square ke? Dah habis stok dah. Saya ada magic untuk anda. Kirim salam. Salam, Mak. Lia 186. Dia salam mak. Anak siapa ni? Tak tahu. Kenapa kamera kat aku ya? Kan kat orang lain boleh kot. Jadi salam mak bila datang KL. You dua mana makan Bila sedap datang eh? Kampung Lakai. Kampung Lakai. Yang macam yang baru ni kan? Jelebu ah. Yang orang asli tu. Jelebu eh. Dia lah kampung orang. Ya. Jelebu tu lah. Yelah, jelebu lah. Jelebu. Bila datang bila ada orang kahwin. Nanti nak dia raya, my god. Okey, salam. Baju soft blue ada tak? Baju Bila nak soft dia tak raya ada, dulu sayang. dah. Tapi kita Aku ada anak pun tak ada lagi Vida. Terpaksa tunjuk puting baju. Yang jelebu yang anak saya susah. Anak saya susah. Ada yang main kompang tu. Yang anak saya susah. Ada yang main kompang. Susah. Boleh. Sekejap ya. Semua Yan, sial Yan. Tiga kamera. Adik dekatnya je macam ni orang biasa. Vida nak duit raya Vida. Duit raya sekali. Nikki Simon, Mikem. Itu baca. Mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lock merun. Merun dah lock. Kita dah tak restock ya. Kita dah tak restock lah. Warna burgundy memang dah tak ada stok. Kita tak restock. Lama lagi. Boleh join next live next session kita. Boleh Abida. Kau kat mana Bida? Dekat KL ke? Semalam aku nampak kau pergi ceras kan? Sekali tak ada dah. Tu tak ada dah. Walau masya-Allah tak ada lagi balik Sepang Bida. Masih bersembung ha. Oh balik dah. Okey. Selamat berpuasa. Okey salam anak-anak kau. Macam malam raya kan rasanya. Daripada kosong tiba-tiba ramai orang. Maksudnya semua orang buka puasa lepas tu baru datang. Tapi okey lah, not bad lah. Mungkin sebab dia 2 minggu sebelum raya lagi kan. Abang dah stok. Sofia. Dah. Selamat puasa Bida. Sini. Dah. Semput dah tu. Amanda suruh Tak payah. Cakap tak mau. Mana tak mau dah. Amanda Sofia semput. Itulah. Dah Tengok tu semua dah semput. Mana budak yang dapat aiskrim ni? Mana dua budak tu dapat aiskrim? Mak ada mana? Tadi ada pakcik tu pun macam kau sini. Macam orang kot. Agak je lah. Tadi ada lelaki tadi. Lepas tu budak ni lari. Tak mau. Nanti batuk. Nanti berjangkit. Dapat persembahan dah. Dah habis dah. Pukul 8 tadi kita start. Buka puasa pun tak lagi ni. Minum air je sempat. Masing-masing baru minum air je. Tu yang dah kurus tu. Semua dah 5 kilo lah turun. Betul. Kami tak akan makan hari ini. Nak buka dawak tak? Tengok apa dia? Sebut dah. Mana kedainya? Kedainya kat mana? Main lagi 47 orang ni. Dia paling tinggi kat ni. Makan naik 50. Boleh Puasa ni. Budak-budak. Bang pasal teratai bila nak hantar? Kenapa? Memang muka saya muka hantar Mami, barang je. pasal Dahlia. Dia tanya ada ke esok? Saya punya tu Kau mana kau? Area mana? Saya dengkil. Dah, jom. Mana buat sebut? Kisah pasal mana ni? Jangan COD ya. Dia letak kata dia tak atas tu je. Kalau Syok ni bagi tips sikit. Okay, cakap akad.
Jumpa lagi kita minggu depan. Oh, hari ni kita ada orang bagi donat. Ada orang bagi donat ke? Wah, terima kasih. Suap pistol kan? Ada orang bagi donat. Up, nyam. Ni donat real dia. Mikey Simon, thank you. Ada yang masak? Korang ada yang masak? Ada yang masak? Aku tak bawa. Jom. Boleh. Jom. Let's go. Let's go. Let's go. Tu ada nak tengok kompang budak tu menangis. Ya ke? Tengok live. Bagilah kompang tu. Bagi dia okey ni settle. Tolong ni. Pegang ni. Dia raya ada. Budak tak berat. Budak tu nangis tengok kompang. Alat tati. Aku cakap. Dah habis dah. Abang Sado dah habis. Kita dah habis dah. Dah bersepah dah. Dah habis. Tinggal nak balik je ni. Fauzi mana Fauzi? Mana kecemasan? Fauzi, Khalid mana? Joyful, Ramadan, Chat dan Fun. Oh bukan. Nak mula ke kak? Tak ada, dah habis. Paman. Budak ni dah lambat, nangis untuk kompang. Tak, buat persembahan untuk kau dengan Pami. Dia nak belah sini, dia kata. Buat happy birthday je. Okay guys, tak apalah. Kita dah akhiri live kat sini. Kita jumpa minggu depan kat Johor lah. Pukul 4 dengan pukul 2. Hari Sabtu pukul 4. Sabtu pukul 4. Dekat JB City Square. Pukul 4 hari Sabtu. Ahad. Tema. Baju 4 pagi show apa ni bang? Baju pakai apa bang? Tu rahsia. Nanti kita pakai G-string. Pusman lagu apa bang? Saya nak nyanyi sekali. Ada duit raya tak bang? Duit raya ada minggu depan. Hari kedua bang. Hari kedua bang. Ni. Sebalik tak habis. Ini orang baru nak end live. Kau dah tambah-tambah cerita. Banyak ada warga yang kecewa. Ada yang kecewa, ada yang tersakiti. Dan ada yang bergembira. Sofia, mana? Buat sedut tadi. Ipon TV. Sofia, mana Sofia? Buat sedut. Ambil cari. Amanda yang Buat lagu untuk Nurul Inara satu. Gila. Nurul Inara satu. Apa? Nurul Inara, komen Instagram. Apa dah? Mesej slow je lah. Kan semua turun pula request. Depan dia je. Ala kadar. Adik tu nak 5 lagu. Duduk. Kumpul situ. Kumpul kat situ. Tak tahu. Tak boleh. Kata akak tak ada ni, akak tak ada TikTok. Adik tak ada TikTok kak. Ya, boleh. Okey. Kami dah buat lagu khas untuk adik Inara. Sebab Okey. dia tak sempat nak tengok persembahan kami tadi. So Okey. sweet. Adik. Dia sangat sedih sebab dia lambat tengok kompang dah habis. Akak, hai akak. So kita ada persembahan selingan lah. Untuk adik Inara. Okey. Inara jangan nangis dah, okey? Tengok. Duduk. Amanah duduk sini. Itulah kah rombongan lah. 5 kereta, 6 kereta. Ya Allah, penuh. Khas.
suka. Give me 5. Give me 5. Siapa lagi lagi? Sikit. Saya nak juga. Saya nak juga. Sama. Lelo balik. Bang. Langgar bang. Saya pula bang. Kau sini. Mana kau? Mana kau sini? Mana teman kau siapa? Sini kau. Aduh. Oh, Bimon naik ya? Syarat kami untuk dapatkan lagu percuma kena nangis. Jadi sama-sama yang datang nanti kena nangis. Baru kami buat persembahan untuk anda. Jangan Awani nangis. Okey, dah ya. Kak Nuri suruh ni buat promotion. Finale. Dah, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada orang JB. Kita akan berjumpa. Ayat dia tak habis lagi. Terima kasih banyak kepada orang JB. Ada buat OST untuk Baranaga ke? Terima kasih banyak kepada orang JB. Nanti sebut. Terima kasih. 39,000 mata Minggu depan kita akan jumpa dekat JB City Square. JB City Square. City Square. City Square Sabtu dengan Ahad. Jumpa korang kat sana. Okey. 4.30. Orang Johor gerik sih. Itu Singapura gerik. Orang Johor apa? Hukum apa sih? Nama mak yang kau siapa? Mak yang kau siapa sih? Kena nangis kalau nak KPIP buat persembahan. Mami punya ayat. Naik sih viewers. Dengar kami datang JB nanti jangan siapa yang nangis Kau tak setiap satu lagu tau. Sonok kami. Tak adalah. Apa tu? Kalau kami kena kacau, pada aku dari belakang. Okey. Oh, naik masalah viewers je. Kau lupa buka masa. Yelah. Okey, dah jom. Bye-bye. Dulu baru kamu. Ending right. Okay, bye-bye. Jom balik. Jom balik terawih. Jom balik sini. Jom terawih. Ayo. Jom. Halal ni mama. Jom. Okay, bye semua. Bye-bye, jumpa lagi minggu depan. Dah dia. Tengah-tengah. Kita full.